Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk podcast Amin Dwi Show ni, sebenarnya ini adalah rakaman yang kedua. Sebab pertama kami dah punya bersembang, rupanya tak tekan rekod. So kali ni, Alhamdulillah kita dah tekan rekod. So untuk tetamu kita pada episod kali ini, dia ni orang Kelantan. Duduk di Tripuk dan sekolah rendah pun di Kelantan. Sekolah menengah pun di Kelantan. Tapi orang mengenali beliau sebagai Durian Kimchi, beristrikan orang Korea dan dia pun boleh kecek Korea. So kita persilakan tetamu kita hari ni, tak lain tak bukan Nik Muhammad Rizal, Nik Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Kali lagi dah. Ustaz Rakaman kedua ni. Ya betul. Sembang tadi cakap tak record punya. Itu kalau ada CCTV ni, tu ada. Ada boleh tengok. Tengok tu, kelakar. Siap Zah? Alhamdulillah. Tak ramai orang tak tahu punya Rizal ni orang Kelantan. Mungkin sebab muka nampak Korea kot. Sebelum tu tahniah dapat baby baru. Alhamdulillah. Syukur. Tak silap mengikut rakaman kita saat ni 4 tahun dia punya gap tak? Memang sengaja lambatkan ke ataupun ada sebab lain? Kau ulang balik lah. Ulang balik. Kita ulang balik lah walaupun benda sama je. Okay, sebenarnya kenapa 4 tahun ni Rizal dengan Mariam memang sibuk lepas Mariam melahirkan Rina. So dalam tahun pertama tu Rizal jaga Marina. Tahun pertama mama ni. Sebab tu bila Mariam dia shooting, so ada siapa nak jaga dia. Anak pertama saya memang maid ada, tapi saya tak yakin, confident. Tak pernah maid dia buat kerja rumah, saya jaga Rina. Okey. Kan? Jadi setahun pertama ni saya jaga Rina, tahun kedua Mariam dah ada masa, bukanlah setahun lah, tak sampai setahun tapi hampir setahun. So Mariam ambil masa, dia break daripada job, dia jaga Rina dan kadang-kadang buat job. Lepas tu dalam kita jaga dua-dua lah selepas tu. Maknanya lepas tahun tu saya bagi tahu Mariam, kita nak didik Rina ni macam mana. Sebab ini adalah titik permulaan kita sebagai ibu bapa yang terlalu muda untuk kita. So macam mana kita nak, kita jangan biarkan masa ni. Orang lain sibuk bekerja pagi, kita tak ada kerja tau pagi. Kita content creator, kita influencer, kita masa kita yang uruskan. Kita kerja sendiri tak? Kita yang uruskan. You boleh ambil job, you tak nak ambil job pun tak apa. Tapi tak ada duit lah, ada job. Tapi cuma you boleh uruskan masa dengan sendiri. Jadi masa untuk kita, masa yang kita ada ni, kita betul-betul bagi sepenuhnya. Sebab tu kalau orang tengok Rina ni, dia lain, unik, kanak-kanak yang unik sikit, dia ceria. Sebab kan mungkin masa yang kita bagi tu lebih daripada ibu bapa di luar sana. Sebab mereka bekerja, kita tak bekerja sangat. Kita bekerja, walaupun saya ada bisnes, restoran, property saya tak turun padang sangat. Saya rasa walaupun saya perlu turun padang, masa saya dengan anak ni sekejap je hilang. Saya saksikan ramai lah sahabat-sahabat dalam artis dalam dunia selebriti ni shooting pagi, keluar malam, balik pagi kan. Dia keluar pagi, balik pun pagi. Tengok anak dah besar. So dia bagi tahu saya, salah seorangnya Alif kan. Dan dia bagi tahu saya, aku balik anak aku dah besar bro. Alif Sata. So saya rasa macam wah, aku rugi kalau aku sisihkan masa dengan anak aku ni. Inilah masa emas dia, kita nak korbankan. Sebab itulah bila saya sibuk luangkan masa main dengan Rina, cuba luangkan masa yang terbaik bagi tanggungjawab semua sebagai ibu bapa saya. Saya Malaysia, Mariam Korea. Mariam jalankan tanggungjawab dia ibu sebagai Korea, ke bawa nilai-nilai murni di Korea, macam cara didikan Korea, ke bawa semua masuk sini. Saya pula sebagai orang Malaysia ajar macam mana cakap Malaysia, cakap Kelantan. Bapak kau dari Kelantan, kau cakap Kelantan. Lepas tu ajar anak kecil Kelantan. Dia mak saya orang Kelantan, dia kecil Kelantan dengan mak. Kadang-kadang dia makan ayam tulen. So kita jalankan part masing-masing. Alhamdulillah dia boleh kuasai 3 bahasa termasuk dalam Kelantan. Sebab tu ada gap 4 tahun tu. Lama kita nak lakukan. Kalau kita ada tahun pertama Rina, tahun kedua dah ada yang baby. Kita tak ada masa nak luangkan masa ni. Kita kena bagi masa kat baby. So bila ada masa, Rina rasa betul-betul dihargai sebagai anak pertama. Apa value yang unik dalam budaya Korea yang Rizal install kepada Rina? Sebenarnya banyak value, nilai-nilai yang sepatutnya kita terapkan ni kepada anak-anak. Memang kita akan belajar pun
pelajaran civic, mata pelajaran civic kita dah ada. Cuba kita tak terapkan. Di Korea diterapkan. Cara bercakap Betul juga kan, dengan dalam orang. masyarakat Melayu pun banyak Ada, juga kita nilai-nilai ada. Melayu yang Bukan- sepatutnya ada tapi semakin terhakis. Semakin terhakis disebabkan kita terlalu sibuk ataupun lalai dengan gadget. Jadi Rina sampai sekarang tak ada iPad. Alhamdulillah. Tak ada iPad, saya tak bagi. Walaupun mana terfikir kita belikan iPad untuk dia bagus, tak payah. Oh, sama. Jangan, this is wrong. Saya dengan anak saya pun kita dah buat kesepakatan. Handphone pertama dia selepas SPM. Sebab that is good. That is a Lepas good one. SPM tu. Tips tu. iPad saya bagi sekali-sekala guna hak saya punya dan dia pun ada untuk dia punya online punya belajar dan waktu free je. Yang lain tu saya akan ambil dan kalau dia buat salah memang hukuman dia Yalah. gadget. Tapi phone, WhatsApp semua melalui bapak dia. Itu yang sepatutnya berlaku. Jadi bila kita nampak masyarakat kita ni terlalu sibuk lalai dengan telefon, dengan gadget. Jadi saya rasa macam ini adalah peluang titik permulaan kita untuk tukar sebagai kehidupan sebagai ibu bapa yang muda. Walaupun kita sibuk, kita kerja dengan handphone ni. Mesti kita memang tengok handphone. Confirm. Kerja, bila dengar anak saya letak handphone ke tepi. Kadang-kadang tu terpegang kan. Terpegang. Kita nak tengok, nak reply email je. Ambil kau setengah jam scroll. Tengok konten Amir Idris. So bila jadi macam tu, saya kata kat Mariam, nilai-nilai yang kita terapkan pada anak kita adalah saya nak Rina bila jumpa orang, kita tengok orang Malaysia kita, budak-budak Malaysia kita tak buat macam ni tau. Walaupun salam orang dia tak ada adab. Betul. Jenis salam muka tak pandang, tak pandang, tak ada perasaan. Tak cakap apa-apa. Assalamualaikum pakcik, Terima assalamualaikum. kasih. So saya nak Rina ni dia ceria. Sebab tengok budak-budak Korea, dia datang jumpa saya. Ni bukan budak itu je 8 tahun ni. Yang 3-4 tahun ni yang baru berjalan ni. Kecil, toddler lah. Toddler berdatang berjalan. Annyeonghaseyo dengan tunduk dia. Annyeonghaseyo. Kita pun cair. Allah, alangkah bagusnya kalau anak aku yang buat macam tu. Jadi saya beritahu mana saya nak Rina buat macam tu. Jadi kau sebagai ibu, dia kena latih lah. So dengan cara macam bercakap, bila makan keluar, bila makan pula tak ada handphone, makan fokus makan, tak boleh. Walaupun tapi makanan pula saya serahkan pada Mariam lah. Itu cerita kemudian lah. Makanan dia makan budu tak kira? Durian makan? Makan dah. Makan dah. Awak terkejut mula-mula tak semakan durian. Mula-mula apa Omar busuk lah tu, dia tak nak durian, makan. Sekarang budu pun rasa dia ada try lah kan. Tapi tak tahulah dia suka ke tak. Durian makan. Durian dia makan. So bila cara budak tu menghormati orang tua, ia satu perkara yang bagus lah, benda yang baik kita nampak kita diterapkan dalam masyarakat kita. So saya nak dia bawa benda tu. Itu satu dari segi penghormatan, dari segi bercakap dengan orang, dari segi respons dengan orang tanya soalan kan. So benda-benda macam tu saya nak Rina bawa diri dia sebagai Korean kids di Malaysia. Dan benda ni kalau orang, saya tengok bukan Rina seorang, kadang-kadang ada budak yang tiru Rina. Baguslah. Ada budak yang tiru Rina. Inspirasi. So mak dia tag kita orang, Rina, cara Rina makan dia ikut, cara Rina cakap dia ikut. So benda macam tu benda yang bagus. Alhamdulillah jadi ikutan. Tapi tadi Riza ada sebut pasal cara menjawab. Sebab saya perasan budak hari ni, ini ulangan tadi lah. Kadang-kadang kita tanya budak sesuatu, dia boleh jawab, tak tahu. Betul. Kan? Itu jadi pada saya sini, pengalaman saya. Saya tanya orang, ini bapak dia orang yang beragama ni. Orang saya tanya dia, kita pergi open house. Atas tu ada apa? Tak tahu. Macam dan kita okey dengan jawapan macam tu. Maknanya masyarakat kita budak. Yang saya sedih, bukan saya tanya sebenarnya. Saya lupa. Rina yang tanya. So bila Rina tanya, dia ni lebih besar dari Rina. Umur dia rasa 6 tahun kot. Rina ni 4 tahun. Dia tanya dia, atas ada apa tu? Sebab biar ni maknanya kakak yang ditanya tu kakak. Abang. Yang tanya tu adik Rina tu. So dia tanya, bila Rina tanya, dia cakap, tak tahu. Rina macam, apa? Dia macam, Rina macam terus tak nak bercakap. Hilang rasa nak bercakap. Tapi kenapa dia rasa macam tu? Sebab bila dia tanya bapak dia tanya mak dia tanya siapa yang kita pernah latih dia, kita akan jawab macam orang dewasa. Iyalah. Kat atas tu ada makan-makan, ada banyak makanan tau. Nanti Rina boleh makan. So dia akan rasa macam, makan apa? Siapa masak? So benda-benda macam tu melahirkan rasa budak tu nak bercakap dengan dan orang. Dan stimulate dia berfikir juga. Pembentukan akhlak. Bukan saya nak salahkan bapak dia tak. Semua orang Malaysia macam tu. Kebanyakan orang Malaysia macam tu. Bila kita tanya budak dia,
Macam segan tu kan. So ya. saya tak nak Rina Dan jadi penyakit macam tu. tu dibawa ke sekolah, bawa ke universiti. Bila lecturer tanya ada soalan. Tu bila habis kelas, mula. Alhamdulillah. Itu yang dia sebenarnya bila melarat macam tu, dia akan memberi kesan kepada kepribadian seseorang tu. I see, Masya Allah. Dari segi budaya kebersihan orang Korea macam mana? Bersih. Berak je tak basuh. Yang lain semua bersih. Hot tu je out. Aduh, hot tu tak lalu sikit lah. Maknanya cakap pasal kebersihan ni, dia bandingan masyarakat kita, kalah kita lah. Kalah. Kita terlalu di belakang. Ketinggalan di belakang. Bukan kita tak bersih. Tapi contohlah kata-kata kita memandu di highway. Kita biasa nampak orang buang. Walaupun sedikit sampah tu dia boleh buang. Ya, kulit cekelak ke. Dia boleh buang. Allah, macam ni kau punya perangai. So, kau takkan nampak benda tu. Kan? Tapi dulu lama, wife kau tak pernah nampak, kau tak pernah nampak. Walaupun yang okay, kita ambil yang kelas-kelas bawahan, Korea kelas bawahan yang betul-betul memang non-educated. Dia pun tak buat macam tu. Kapung lah. Kapung habis still, ni. Tapi dia tak buat macam tu. Saya pernah pergi Taiwan. Jiran lah dok. Dia hampir tak ada lalat. Sebab dia punya polisi ialah sampah kalau nak buang dalam plastik sampah, kena basuh dulu sampah tu. Contoh, kita makan nasi dalam plastering. Betul. Kena bersih dulu. Baru buang. Oh, macam tu sekali pun Thailand. Tu Taiwan lah. Taiwan lah. Di Taiwan. Di Korea macam mana? Di Korea pula dia ada sampah yang dikategorikan sampah makanan, plastik semua basah kan. So bila contohnya sampah dekat rumah pun dia dilatih dah. Dekat rumah kita ni kita sampah, makanan semua kita buang satu tempat kan. Tak. Kat rumah pun dia ada satu. Bukan setakat di mall sajalah. Bukan. Ini di rumah dia dipraktikkan. Plastik, siapa buang plastik, mak memang kena. Siapa buang plastik dalam kertas ni siap lah. Tin lain, sampah makanan lain. So benda-benda macam dia dipraktikkan. So bila dah dia kan duduk apartment. Dekat rumah tu memang dekat rumah sendiri pun dah ada dah dalam rumah. So bila dia orang asingkan, dia akan bawa sampah turun ke bawah. Kat bawah tu pula dia ada asing yang lebih besar. So dia akan asingkan. So dia didik dari rumah lagi kebersihan dia orang ni. Allah. Betul lah kata Syekh Muhammad Abduh. Dia kata aku pergi ke Perancis. Aku melihat Islam tapi tak ada Muslim. Betul. Aku kembali ke Kahirah. Aku melihat ramai Muslim tapi tak ada Islam. Betul. Itu saya nak petikkan satu lagi berlaku di Korea. Bila aku pergi ke Korea aku nampak Islam. Bila aku balik ke Malaysia aku tidak nampak Islam. Walaupun penuh dengan Islam. Orang Islam. Kenapa? Lelaki di sana, lelaki yang muda-muda ni umur 17, 18 atau 20-an berjalan memandangkan bawah. Merendahkan pandangan. Walaupun depan berbuat seksi ni, dia tak pandang. Sebab dia punya akta sexual harassment akan dilakukan walaupun di office. Kau tengok macam ni ya perempuan, kau boleh kena pandang walaupun perempuan tu rasa macam kena macam sexual harassment, dia boleh report dan kita boleh dikenakan tindakan. Jadi dididik dekat tempat kerja, dekat sekolah, di mana-mana saja kau tak boleh pandang kecuali pakcik-pakcik dua lah. Ya, cincah. Itu normal. Tapi pun tu jarang berlaku. Itu memang jarang nampak lah. Biasanya memang tu je. Tapi tak ada. Budak-budak muda tak buat macam tu. Macam bila tu, diorang jalan memandang. Walaupun contohlah kata perempuan Malaysia datang kan, ataupun tak kisahlah perempuan Mak Saleh datang kan, tanya arah nak pergi mana kan. Dia tanya lelaki Korea. Lelaki Korea tak tengok muka perempuan tu. Dia tengok peta tu. Dia tengok peta, dia tengok sini, dia tunjuk. Lepas tu, wow. Terima kasih, dia belah. Wow. Itu pemikiran dan kepribadian seorang lelaki di sana yang bukanlah semua, saya kata ada yang pervert, ada yang baik, tapi kebanyakan saya bila jumpa macam tu. Dan nampak di Islam kan, kita petik balik ayat tadi. Begitulah Islam budaya di sana. Ramai orang dikenal Rizal sebagai orang yang pergi ke Korea lah. Kenal Dora Kimchi kan, kahwin Korea kan. Tapi sebenarnya Rizal dulu sekolah rendah, sekolah menengah di Kelantan. Dah banyak sekolah rendah dia. Mengikut perbualan kita tadi. Rekod tak jadi. Setahun sekali. Setahun sekali tukar sekolah. Sebabnya arwah abah ni dia kontraktor. Bila habis projek, ditukar kerja ataupun dapat job baru, kita terpaksa pindah rumah lah. Rumah yang tetap ada, rumah keluarga lah, rumah keluarga. Diteliput lah rumah keluarga. Tapi
kita akan pindah pergi ikut tempat Yalah. abah kerja lah. Tahun pertama kami sekolah di Sekolah Kebangsaan Langgar. Oh, Dia ya, pavilion. nak buat terkejut semalam. Oh, sekolah langgar. Kawan pun dah sekolah langgar sebentar. Ya. Tapi Nah. masa tu bila baru nak buka, baru nak buat. Bila tak ada lagi. Oh, Memang ada dah. ada Ya, dah. Kami set lompat pagar lagi. Keluar pergi pavilion. Astagfirullahaladzim. Lepas tu pindah balik pergi ke Baca, ke kawasan pantai. Masa tu kau tengok Kota lah. Baru ke Bacok tu. Jadi kau tengok lah macam mana perubahan. Daripada Kota Baru pun dah kampung dah. Pergi ke Bacok pantai ni lagi kampung, lagi desa. So perubahan tu lain. Kau tadi duduk bawah. Betul. Kami Daripada bagi Bacok betul. patah balik ke Kota Baru. Bagi tahu abah nak tukar sekolah pergi Kota Baru. Pergi masuk sekolah Ismail Petra di Semit tu, sekolah-sekolah kompleks sekolah tu. I see. Ya. Ada pada Garung. Betul. Lepas tu tiket 4 pula jauh pergi. Dah jam 4 tu pindah pula pergi Demik, sekolah Demik. Oh, Demik Demik pula. pula, sekolah Demik. Lepas tu Demik 2 tahun kat situ lah. Darjah 5 sampai darjah 5. Darjah 6 2 sekolah saya tukar. Sungguh Darjah 6 tu ni 2 sekolah. masa tu nak ambil UPSR macam ni. Kami sempat dapat surat cinta, tak sempat buka pindah sekolah dah. Sungguh. Tak ada game Tak ada game. Dia baca tak? Dia baca lah sebentar kan. Tapi tak ada balas pindah sekolah dah. Tapi zaman tu kan jenis surat jenis letak bedak. Kau Kalau dah rajin sikit dia bakar tepi je. dia memang dia letak budak. Dia letak budak, dia kata surat ni buka dalam toilet Kau toilet bau buka budak. Sedap lah. Tapi sebabkan kau pindah sekolah, itu last kau jumpa dia. Oh. Tak pernah jumpa sampailah kau habis 18 tahun kot. Umur 18 18 tu baru jumpa balik. lepas tu. Lepas tu baru jumpa balik. Bila demo dah masyhur dah suhul lah ni, mesti dia nyesar dia. Dia nikah dah masa tu. Masa tu kami juga tak nikah lagi. Single lagi. Kami nak terah tapi macam Lah, dia tunggu demo tak? Apalah. Jodoh. Satu cukup lah. Tapi lepas tu dia tak tahu, kita friend balik kat Facebook. Kita friend balik, mula. kita friend mula kat Okay. Facebook. Tapi dia update lah dengan Masya-Allah. Kabel ni kan. Okay, habis tu sekolah menengah. Sekolah menengah kan masuk sekolah SIC sekejap. Lepas tu keluar balik sebab sekolah budak Ismail pandai. College. Sekolah Ismail College. I Lepas tu see. kau masuk sekejap, terlalu ramai budak-budak pandai. Sekolah elit kot. Sekolah budak bandar. Kahwin ni tak tu kau bila ada persaingan yang terlalu macam tu. I see. Kami keluar balik kau nak masuk sekolah bodoh sikit. Sekolah belakang tu lah. Sekolah ni lah, sekolah biasa lah. Sekolah hari Lepas tu kami macam tak apalah, duduk sini dia tenang kan. Dia tak ada competition sangat, budak-budak malah kan. Okay lah. Betul. Dia memang budak-budak. Relax. Kita satu malah tak tahu nak buat apa lagi. Dia bawa masuk kan. Kau tahu, ini berat sangat. Mana daripada ekstrim pandai kepada ekstrim biasa sangat. Okay cikgu. Okay, masuk tingkat 1 tak perlu duduk kelas ni setahun. Masuk tingkat 2. Sebab kita showman skip. Kau lompat kelas jauh. Lompat kelas. Masuk kelas tu cikgu tanya, nak duduk kelas ni tak? Tengok seminggu 2. Masuk peperiksaan peringkat pertama tu. Tak lagi. Sebab dia belajar je boh. Dia belajar. Kita 2 belajar dah. Otak jeng gitu. Aku nak main ke Masa apa? tu PMR ada kira. PMR lagi. PMR tak? Kamu kita 3 kami turun kelas. Kami nak turun kelas. Memang minta turun kelas. Kami minta Pada hari Rizal okey. Rizal okey. Kami minta turun kelas. Kami nak kelas yang stable. Belajar, main pun main. Kami nak stable. Nak buat taulu pun okey lah. Sebab kalau kita gurang kan, dia tak respon. Budak pakai spek, budak sign. Dia macam budak bandar kan. Aduh, bosan ke? Macam ni kalau buat lawak dia. Gitu lah. Dia. Dia nampak senang lah. Kita sampai kawan satu sekolah tu 4 tahun, alhamdulillah. Maintain 4 tahun lah. Sultan Ismail tu. Dia kira rekod tu 4 tahun lama tu. Lepas tu cerita 4 habis tu kau pergi ke KKB, Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Baru. SMKKB. Dia ambil SPM situ lah. Ambil SPM situ. Tapi result kau tak ambil. Kau tak pergi ambil result. Dia ambil SPM. Ambil SPM. Result tak ambil. Result, alhamdulillah cemerlang lah, tapi kau tak pergi ambil. Masa tu aggregate ke dah kira A? Dia kira A dah. Dia 17A apa semua kan. Dulu zaman aggregate. Aggregate lah. Orang lama lah. Lama. Dulu sikit waktu. Dia ambil SPM tahun bila? 2009. Jauh tu. SPM 98. 98 kau baru 9 tahun tadika. Allah tuanya terasa diriku ini. Tapi tak dapat tupuk demo. Alhamdulillah. Korea. Ke Korea. Okey, maknanya habis SPM tu demo terus kerja lah. Okay. Masuk college. Kau kerja masuk umur
sebenarnya kawin hijau, kalau cerita pasal hijau lah, kawin start hijau sendiri ni cari duit sendiri lah, bukan hijau cari duit sendiri masuk umur kawin 10 tahun. Oh, maknanya otak nego tu ada dah. Kawin pernah tolak troli di bilion tu dulu, kan ada duit shilling RM1. Ya. Okay, siapa-siapa keluar. Mak Sia hak dulu warna emas tu deh. Siapa-siapa keluar kawin tolong tolak troli. Okay, makcik, pakcik, akak, saya tolong akak bagai je. Okay. Kata tak ambil upah apa pun. Bila saya tolong akak bagi masuk dia punya shopping bag tu, grocery tu, masuk dalam kereta dia. Bila saya nak hantar troli, saya tak apa makcik duduk sini, akak duduk sini. Saya hantar troli, keluarkan duit pergi bagi dia. Kata, wah dek, tak apalah ambil duit kat ni. Dapat sia. Kawin masa tu, orang lain kerja 10 hias hari di Kelantan. Kawin dapat 90 hias hari. Oh, 90 troli? Oh lebih. Kadang-kadang dia ambil duit balik duit tu, dia tak bagi kita. Kita dah tolong dia tak bagi. Tapi kadang-kadang yang murah hati ni, kawin tolak troli, kau di RM1 ni dia bagi, dia ambil lagi duit, dah ambil duit belanja RM10, RM5. Kau simpan duit tu. Kau simpan duit tu, kau bagi kat orang kawin Kelantan ni murah. Ada yang betul-betul ambil. Kopi pun ada. Natai kau kata. Natai budak. Ambil balik lah. Masa tu cikgu sekolah datang tempat tu lah. Izzah, apa buat hijau? Awak ni pandang kan? Belajar molek, kenapa buat hijau? Abang bagi duit tak cukup, awak nak beli kau? Nak beli kereta kontrol. Zaman itu memanglah kereta kontrol ni bagi trending masa tu. Majalah Dragon Ball. Ya, komik Dragon Ball. Jadi kau nak ada duit sendiri kan? Sebab tu kan, bukan tak ada duit sangat. Otak nego dia masih kecil lagi lah. Betul. Lepas tu lah habis SPM tu, kau kerja petang, macam-macam lah kerja sejak. Lepas tu sama belajar di KLMU dengan Syafiq Yusof. Belajar dengan dia satu college. Syafiq Yusof, Blood Brothers. Dia belajar penggarahan, kau belajar filem dan broadcasting. Tapi satu bidang lah. Cuma dia fokus dia kepada pengarahan. Syafiq ni dia ada idea. Dia ada kreatif lah. Dia kreatif tetapi dia tak tahu pengarahan. So dia masuk ke college tu untuk belajar pengarahan. Jadi kawin sempat mengarah dengan dia. Kawin berlakon dan mengarah. Dia pun satu penolong lah. Dia kasih idea. Ya, bekerjasama ni, collab ni. Bekerjasama buat satu short film. Ada lagi video tu? Kau delete malu. Dulu tak comel apa kan. Tak masa tu nampak okey. Tengok balik macam Allah bodohnya aku. Delete balik. Lepas tu dia Syafiq. Sebenarnya kalau nak tengok sedap kot macam mana Syafiq Yusof dulu. Macam mana Syafiq Yusof lah ni. Sedap oh. Kali kau sama perangai dia. Dia diam tak bercakap. Dia macam tu je. Lepas tu dia sama. Dia dengan Abel dia jauh beza dari segi apa kecek banyak ayat Abel dia lah. Dia tak cakap banyak. Syafiq habiskan pengajian di KLMU tu. Nama college tu Kuala Lumpur Metropolitan University. So dia habiskan, saya dapat tawaran masuk Aswara. Saya teruskan masuk Aswara. Macam tu saya kenal erti macam mana pembikinan filem di Malaysia, penulisan skrip, macam mana dia berfungsi filem di Malaysia. Macam tu lah terlibat dalam production, shooting. Tapi menariknya Riza dah mula masuk dalam bidang perfilman, shooting. Sebab masa kita rekod yang tak jadi saat ni, foto rekod tu, Riza ada sebut zaman sekolah dulu, setiap kali Riza sebut nak jadi pelakon, ditertawakan. Sekali lah, masa tu dah jenam lah. Sekali tu dah jenam sekolah di Cempaka, sekolah kebangsaan Cempaka. Cikgu dah tanyalah cerita-cerita. Saya tulis jadi pelakon. Riza nak jadi pelakon? Semua gelak lah. Ya. Dia nak jadi pelakon ni dia kena tinggi, putih. Awak dua-dua tak ada. Aduh, ni molek. Aduh. Dia kata, lancar cikgu ni. Lepas aku buktikan. Alhamdulillah jadi kat pelakon. Sejak. Cabaran, terima kasihlah di atas cabaran itu. Itu lah. Kami rasa macam, tapi lah. Pedih lah kena. Pendek lah. Tak jerah. Dia tidak item. Tapi tak jerah dah. Itulah. Tapi memang nak jadi, cita-cita hanya nak jadi pelakon ke? Ada cita-cita lain? Sebab kemasyuran ni memang semua orang nak jadi kemasyur kan. Bila masa tu dah jangan fikir apa. Dah tahu arah tuju, dah cerdik sikit. Kau nak jadi pilot. Pun tak lepas juga, tak sempat tinggi. Tak tekir, tak lepas. Lepas tu fikir-fikir balik, tak apalah. Ngaji dulu kan. Lepas tu aku pilih sendiri lah apa aku nak. Tapi bila dah masuk sekolah menengah, baru nampak ke arah seni. Bila saya lukis apa semua, bila saya bercakap dengan orang tu, dengan cikgu tu, aku nampak awak ni boleh bercakap. Awak ni boleh menulis. Cara awak menulis, tulisan apa semua baik. Sebab itulah saya jadi reporter di TV3 selepas saya habis belajar di Aswara. Berapa tahun di TV3? Di TV3 saya 3 ke 4 tahun rasanya. Mesti hati Reza rasa sedih bila TV3 meninggalkan
Seri Pentas, berpindah ke Bangsa. Saya di TV3 sebenarnya bukan di Sebentas lah. Saya di post di Kelantan, Terengganu, Pahang. Tapi saya jaga Kelantan. Stringer lah ni. Macam stringer juga lah. So saya jaga di Kelantan dan bila aku pergi je Seri Pentas, hantar footage apa semua. Tapi bila memori di Seri Pentas tu tak banyak, tapi ada juga. Sentimen tu ada. Tapi bila kita masuk je dia punya TV3 Seri Pentas tu, dia punya iconic feeling dia lain. Betul. Sama. Bila saya pergi rakaman terakhir open house di TV3 yang baru di Jalan Riung Bangsa ni, hilang rasa dia Seri Pentas feeling tu hilang. Tapi sedih jugalah. Tak apalah, itu kenangan kan. Itulah saya daripada TV3 tu. Saya habis TV3, sebelum dia bertukar kerajaan, dan TV3 pun dia diambil alih pun semua tu, dia bertukar tangan, saya pun pergilah ke Korea. Lepas tu pergi Korea. Pergi Korea tu pergi sendiri ke? Pergi sendiri dengan kawan lah, dengan kawan dia sponsor. Dia kata dia pergi Korea jom. Dia sponsor. Kalau tak ada duit pergi Korea. Kawan aku bayar duit Munyaisa, bayar kemudian. Pergilah Korea, berjalan pusing sana, cari makan, habis duit dia balik. Kamu tak sebalik lah. Kamu tak duit aku nak balik dia macam mana? Kan? Tidak ada. Kau hutan dia ni kan. Hutan tak payah lagi. Aku nak buat kerja sini ni. Masa tu lah saya nak buat kerja kena ada visa yang khas. Tapi adalah juga kamu buat kerja yang tanpa visa. Orang bagi je kan. Tapi buat kerja part time lah. Masa tu lah kamu fikir, okay, tak apalah, aku sama study lah sementara sama saya buat part time. Lepas tu buat kerja part time. Masa tu lah masa kerja part time tu lah jumpa Mariam. Itu cerita kemudian lah jumpa Mariam ni kan. Nanti dulu. Tapi betul ke orang kata Korea ni semua barang mahal, kos sara hidup tinggi, apa lagi, makanan semua harga Yahudi. Betul ke? Mungkin sebab kita pergi bawa duit Malaysia, ataupun bawa duit yang yang rendah. Memang kos sara hidup dia tinggi, tetapi kalau bila kita pergi melancong, kita jangan convert. Bila kita convert, kita jadi tinggi, kita rasa mahal lah. Tapi bila orang yang menetap di sana, bahkan kita ada lebih 5,000 orang Malaysia menetap di Korea, bekerja secara halal ataupun tidak, bekerja secara haram ataupun legal dan illegal lah. So lebih 5,000 Malaysian yang bekerja di sana. Dan adik saya pun di Korea sekarang, sampai sekarang tak balik. Dah kat 10 tahun dah. Serius? So nikah dah? Dah lagi. Ada harapan tu buat balik bini Korea tu. Jadi kos sara hidup kat sana selesa. Dia memang selesa. Saya bagi contoh lah tadi, saya bagi contoh lagi sekali. RM10 bawa masuk supermarket di Malaysia ni boleh beli telur satu papan. Tu pun telur grade C, grade B. Lo ni kerajaan tarik dah subsidi. Lagi mahal lah. So bila di Korea, 10,000 won ni jangan convert sebab kita duduk kat sana. Kos sara hidup ni kita bercerita tentang kos sara hidup bila mana kita menetap dan memperoleh pendapatan di negara tersebut. Itu kos sara hidup. Kalau kita datang melancong, tak panggil kos sara hidup, kos sara pelancong. Betul. So ikut duit pelancong tu lah. So bila kita kos sara hidup, kita bekerja, dapat gaji kat sana. Gaji kat sana, kalau kita gaji ni 1,500. Gaji kat sana 1.5 juta. 1.5 juta ni ibarat 1,500 lah. Yalah, betul. Tapi lah. kalau convert sini jadi 5,000 lebih. Tapi jangan convert sebab barang dia ni mahal kan. So bila duduk kat sana, bawa 10,000 won dia, kita RM10 kita boleh dapat telur sepapan. 10,000 won dapat telur, ayam, susu, coklat. Banyak. Kalau ni rokok boleh dapat satu rokok, telur, ayam. So nampak tak dia punya perbezaan? Sebenarnya walaupun barang mahal, tapi pendapatan mereka pun tinggi. Pendapatan mereka tinggi. Ya, jadi kita di Malaysia ni orang kata, okay, Malaysia ni untung lagi lah murah. Tapi gaji kita sangat murah. Ya, kalau diorang merantau, kalau diorang pergi ke negara-negara luar, di Singapura, di mana-mana, di Australia, di Korea, di Jepun, mereka punya pendapatan yang sangat tinggi. Kita ni antara yang terendah pendapatan walaupun negara kita murah. Barang-barang murah. Jadi untuk menampung basic necessary punya pembayaran susah nak capai tu. Maknanya kita kalau nak barang yang mahal, kalau kita nak pendapatan yang tinggi, kena standby lah. Barang-barang pun dia seimbang jugalah dengan harganya. Saya bagi contoh lah, rumah kat sini. Rumah kat sini. Kalau kata bilik apartmen sekalipun 1,000 kan. Okay, sewa 1,000 kan sebulan. Kan dapat tak bawah 1,000? Mana? Kalau gaji 1,000, kalau kata gaji 2,000, apartmen dah 1,000 dah. Ya, lebih 1,000, lebih 1,000. Kalau kat sana 2 juta won gaji, bilik dia baru 3-4 ribu won. Paling mahal pun 500,000. Kalau di Seoul lain lah cerita. Itu paling mahal lah. Paling mahal lah, maknanya 500,000 won ni, kalau 1 juta ni dapat rumah.
Rumah, bukan apartment, rumah. Tapi kat sana dia apartment lebih tinggi daripada rumah. Rumah tu rumah yang macam villa. I see. Apartment lagi besar. Apartment dia Lagi tinggi ya. lagi mahal lah. Orang tak mampu beli. Sini kalau rumah atas tanah lagi mahal daripada apartment. Tapi rumah atas tanah pun mahal. Dia tengok macam ni. Rumah kat Korea ni kalau kau tengok, kalau dia biasa tengok rumah yang bercampur dengan orang. Dia macam 3-4 tingkat tu lah. Dia kongsi tu murah lah. Itu hometown panggil. Kalau rumah demo sorry atas tu, dia makin kaya lah. Kaya lah. Tu bisa tu. Okay, faham. Tapi betul ke? Ini hearsay ke? Sebab saya tak baca secara factual lah. Just dengar-dengar. Baca sikit-sikit. Lepas tu adalah dekat YouTube ke apa, TikTok kata orang Korea ni agak anti orang di luar Korea. Betul. Tetapi kita tengok pada bangsa tu. Memang diorang ni lebih jaga bangsa diorang sendiri. So bila kita bercakap tentang racism, di Malaysia ni macam makin tinggi, makin naik kan racism. Tapi tak, di Malaysia, di Korea lebih tinggi dari itu. Kalau kita racist dengan kita punya bangsa Cina, walaupun dia orang Malaysian. Dia racist dengan India, benda tak ada apa-apa pun. Benda sikit je, tapi kita nak naikkan isu ni kan. Tapi kat sana dia orang selain daripada bangsa dia racist semua, kecuali bangsa Mak Saleh yang kelas pertama. Dia orang yang pandang bahasa Mak Saleh saja. Orang barat, orang putih dia pandang tinggi. Kalau kita ni macam Singapura dia tak pandang. Serius Singapura lah. tak pandang. Betul ke dia anti Muslim? Itu nak kata anti tu ada sebab lah. Macam ada latar cerita lah. Ada cerita dia sebabkan image Islam ni tak cantik di Korea. Dari dulu lagi memang sebabkan boleh sebut pasal Islam, dia ingat ISIS, ingat orang yang pernah membunuh ketika perang Amerika dengan Iraq tu. Dia punya jihad, pejuang tu pernah bunuh wartawan dari Korea secara live. Secara live. So membunuh tu dia pancung ke apa ke saya lupa, tapi disebabkan peristiwa itu image Islam buruk, dan disebabkan media juga, manipulasi media barat ni yang manipulate Korea. Sebabkan Korea ni bawah US. Segala berita disalurkan, disuap hanya US saja. Dia tak kata terima berita luar. Berita luar daripada Metro tak baca. Al Jazeera apatah lagi lah. Dia tak baca, dia akan hanya baca berita yang disalurkan di feed di US punya. Segala berita tu dia dengar, walaupun tak sahih dia percaya je lah. Sebabkan dia limit penggunaan bahasa dia orang. Dia tak boleh nak faham English. So segala yang masuk tu limited. Apa yang dia tak masuk Islam ni memang contohlah kata nampak Islam, nampak seorang gambar ni lelaki berjalan dengan 4 wanita berpudah. Memang dia cerita pula, isu pula, topik pula, caption wanita Islam tidak ada kebebasan. Itulah dia percaya. Memang tak ada bebas, nak tunjuk muka cantik pun tak boleh. Padahal kita tak tahu sebenarnya apa yang diorang buat. Mungkin diorang ni kan anak, isteri kan. Jadi benda-benda macam tu dia hanya percaya kepada luaran yang digambarkan oleh media barat. Manipulasi tu sangat dahsyat lah. Tapi Rizal dapat hidup dengan elok pula dekat Korea. Di balance lah. Sebab tu kita tak boleh nak bawa sangat ekstremis kita di mana-mana. Ekstremis ni maksudnya kalau yelah awak orang Islam, Muslim, awak hanya jalankan tanggungjawab awak dengan Allah kan, sebagai Islam di tempat awak saja. Jangan melibatkan orang lain. Jangan paksa, jangan cuba meyakinkan pun yang kau ni agama kau paling betul. Kau pergi negara orang, jumpa Maryam ke, jumpa siapa ke, I'm Muslim. Muslim is the best religion in the world. How can you go to some minoriti negara yang minoriti Muslim? Kau boleh convince mereka ni adalah mereka yang salah. Walaupun mereka agama Kristian, Buddha ke apa, tak kisahlah. So bila orang tanya kenapa kau tak makan babi? Babi itu kotor. Habis kau nak cakap aku makan makanan kotor selama 70 tahun. Atau beratus tahun, beribu tahun. Aku lebih lama, orang Korea hidup lebih lama daripada orang Malaysia. Kan? Walaupun dia makan babi. So khinzir tu kita nak cakap kotor tu ada penjelasan dia kenapa. Kita kena cerita, kita kena ada ilmu. Kita tak boleh pergi terus radikal macam tu. Betul. Jadi bila kita bercerita tentang dakwah, macam saya dakwah Maryam, sebenarnya sangat halus. Halus tu memang kau tak nampak lah. Sebab apa? Sebab kita nak dakwah bukan budak tau. Orang yang pandai berfikir. Yang sudah membesar. Dan Korea punya IQ dia lebih tinggi daripada orang Malaysia. Dia boleh berfikir macam dia boleh kau punya boleh twist balik kau punya soalan tu, kau pun tak boleh jawab. Jadi benda-benda macam ni saya kena berhati-hati untuk jawab. Bila ada soalan tentang Islam, tentang pemakanan, bertudung apa semua,
saya akan tukar pemikiran orang Korea ni daripada ISIS ke Islam yang bersih. Maksudnya Islam yang sebenar Islam yang sebenar. sepatutnya mereka anggap. Bila saya cakap, oh Islam ni kena paksa, kalau masuk Islam kena pakai tudung. Islam tak boleh minum arak. Mana kau tahu Islam tak minum arak? Tanya ni. Mana kau tahu Islam tak pakai tudung? Ni gambar je Islam tak pakai tudung. Kan? Bila kau masuk Islam ataupun kau dilahirkan Islam, kan? Segala larangan-larangan tu kau langgar je, ada je langgar. Sama dengan Kristian. Kristian pun ada yang cakap tak boleh makan khinzir. Ada yang tak boleh minum, ada larangan. Tapi kau ikut tak larangan tu? Tak ikut. Tak semestinya kau masuk Islam ataupun kau dilahirkan Islam, kau kena buat. Tapi kalau kau tak buat, dosa kau kena tanggung. Jadi kita kena buang dulu pemikiran orang tentang Islam ni adalah agama yang memaksa. Tak, kita tak paksa. Kau buat, kau dapat pahala. Kau tak buat, kau dapat dosa. Itu saja. Ya, ya. Oh, maknanya ada Islam yang baik. Ada, ramai. Ada Islam jahat. Ada. Kristian pun ada yang jahat. Buddha pun ada orang jahat. Kita jangan tengok pada agama tu, kita tengok pada seseorang, individu tu yang melakukan perbuatan. Jangan letak tag. Wah, seorang lelaki Kelantan, orang nak fikir dia lelaki Kelantan. Kelantan tak ada pasti. Dia generalize kan. Kalau dia tak ada topik tak, lelaki Selangor. Lelaki Johor. Oh, Kelantan je. Kalau ada Kelantan dia letak tag Kelantan, terus orang fikir Kelantan lagi. Ya, ya. Jadi sama dengan seorang a Muslim man kill a woman in London. Contoh. Ya, ya. Dia akan jadi apa? Cuba dia cakap a man kill in London. Ya, kita letak perlu ke dia letak Muslim tu, tapi dia dah label dah kan. Dia labelkan benda tu, sebab itulah yang label tu lah menjadikan grup ataupun agama tu dapat nama yang buruk. Allahu Akbar. Okay, fast forward, Rizal sambung belajar di Korean University. Ya. Kau siapa? Saya sambung dalam jurnalism juga. Jurnalism juga? Ya, memang saya bekas wartawan, so saya suka menulis, saya suka bercakap. Dan bila saya... Tak mahal ke yuran dia? Saya dapat scholarship. Weh! Dalam keadaan, yalah Rizal dah sebut, masih ada orang-orang lama di Korea yang agak resis. Ini orang Malaysia, budak Kelantan, beragama Islam, boleh beasiswa belajar di Korea. Sebenarnya ada ramai je yang beasiswa daripada JPA, daripada kerajaan lah. Tapi saya salah seorangnya direct secara yang Korean University yang bagi. Wow. So saya salah seorang. Bahkan dalam jurnalism tu saya ingat semester dalam batch saya seorang je Malaysia. Bukan di Kelantan, saya seorang je Malaysia. Yang lain tu semua dalam civil, dalam engineering, dalam kos-kos yang fakulti yang di mana tajaan MARA ke, tajaan GPA ke apa ke semua kan, yang memang kena bagi balik kerjasama. Ya, ya. Lepas tu balik kena bertugas. Saya tak, saya bebas bersuara. Sebab tu saya suka bercakap. Kalau saya ambil scholarship daripada diorang, saya kena ikut lah. Ya, ya, ya. Saya bebas bercakap. Bila masuk kelas international student, saya takkan masuk. Saya takkan masuk meeting. Sebab saya ni orang yang bercakap, lantang bercakap dalam politik ke, dalam apa saja. Terus bila saya lantang bercakap, suara saya ni bahaya. Mungkin boleh dia tarik scholarship. Sebab tu Korean University yang bagi. Dan Korean tak ada masalah? Tak ada masalah. Sebab dia tidak melihat kepada, sebenarnya sebab tu cakap, dia tidak melihat kepada agama kau. Dia organisasi ataupun badan kat sana, universiti ke apa ke, kau pandai kau masuk, kau layak kau masuk. Professional lah. Ya, professional. Dia tak ada tengok engkau Islam ke, engkau Buddha ke, apa ke, dia tak ada tengok kan, Kristian ke. Yang melihat tu adalah orang awam. Orang awam, macam saya cakap tadi, orang yang suka meletakkan label, orang suka meletakkan tag pada suatu benda tu, dijadikan sesuatu isu. Itu yang buatkan image Islam, image Malaysia sendiri pun buruk. Kalau kita jenis yang letakkan orang letak negara, letak nama yang tidak mewakili, walaupun dia orang Malaysia, walaupun dia orang Islam, tidak seperti semua orang macam tu. Ya, ya, ya. Kan? If you are good, you deserve it. Ya, ya. So struggle tak belajar di Universiti Korea, especially bahasa Korea? Sebenarnya kau masa sampai seminggu pertama kau nak balik dah. Sengok-sengoti. Tak segi, tak sedar. Tak lagi mana pada. Mula-mula. Yo, bakit pun tak ada satu. Tapi itulah rasa bila Allah kan dia nak kita suka sesuatu, mungkin dia akan buat kita tak suka dulu sesuatu. Lepas tu lama-lama dia akan buat kita sayang, jatuh cinta kan. Dan terus sayang. Dan terus rasa macam aku nak duduk sini. Tapi apa yang turning point Rizal masa tu bila
Kenapa nak duduk Korea? Kerana adalah budaya dan masyarakat mereka, masyarakat orang ni membuatkan kita sayang kepada bahasa kita. Saya rasa macam aku duk guna bahasa Inggeris, aku duk guna bahasa Inggeris all the time. Bila kat sana dia tak pandang bahasa Inggeris kau. Sungguh. Kadang-kadang dia faham dia buat tak tahu je. So bila kau rasa macam kau nak barang bahasa Inggeris, barang kau tak pandang. Dulu orang ingat bahasa Inggeris power, tak. It's not the level of education. It's just keep speaking another language. Tapi bila kau dekat sana, kau akan hargai bahasa Malaysia. Lepas tu saya balik Malaysia, aku nak cakap, aku nak ajar anak aku bahasa Melayu dulu. Lina tak pandai bahasa Inggeris sangat. Bahkan cikgu pernah tegur, Lina punya bahasa Inggeris lemah. Bagus, itu yang saya nak. Dia macam, kenapa boleh? Sebab bila dia pandai bahasa Inggeris pada umur yang awal, dia tak akan pandai bahasa Melayu. Ramai budak yang pandai bahasa Inggeris, tanya dia, ni apa dalam bahasa Inggeris? Cawan. Cup. Kadang-kadang tanya dalam bahasa Melayu apa? Cawan. Dia tak tahu. Casing handphone ni pun tanya dalam bahasa Melayu. Casing handphone apa? Tak tahu. Sebab lemahnya kita punya fokus terhadap bahasa kita sendiri. Kita tak agungkan bahasa kita. So kat sana rasa macam, ini negara yang membuatkan aku sayang kepada negara aku sendiri. Aku nak duduk lama, aku nak kenal mereka, aku nak kenal budaya diorang, aku nak belajar apa yang bagus dan akan bawa ke Malaysia. So itu aku rasa, apalah. Aku duduk sini, aku belajar budaya dia, aku belajar apa yang bagus, nilai-nilai murni dia, menghormati orang, tidak ambil tahu pasal orang kat sana. Diorang macam ambil sendiri je. Banyak lagi nilai-nilai murni yang bagus Korea yang kita nampak. Sebenarnya itulah Islam sebenarnya. Peribadi Islam ada di negara Korea. Di setiap individu orang-orang Korea ni. Dia lebih menghormati, lebih kasih sayang terhadap budak, layan budak baik. Nabi pun suka budak. Kita betul. Okay, macam solat dulu. Siabu. Kan? Tak, dia tak ada macam tu. Dia sayang budak, dia kasih budak. Momen bertemu Mariam di Korea University deh. Tak. Ada. Memang salah sangka. Okay. Ni kita ambil macam soal lelaki drama. Tengah buat apa? Bila pandang tu Mariam di mana ketika itu? Dia rasa slow mo. Okay. Kawan ada short film kawan. Nanti kawan habis ni kawan tengok Okay. Dekat YouTube. Nama dia Hope. HOPE. Tapi bukan kawan ni lah yang mengarah orang lain lah. Short film tu berkisahkan kisah benar macam mana Riza jumpa Mariam. Dia bukanlah cerita tu 100%. Tapi kita cuba buat macam mana Riza jumpa Mariam. Memang macam drama lah. Riza jumpa Mariam dekat subway station. Subway station ni macam MRT lah. MRT masa nak pergi ke Universiti. Tapi di sana bawah tanah tak? Bawah tanah. Dia panggil subway station. So masa jumpa dia tu, Mariam ni dia peniaga. Dia owner kedai tu. Dia jual kuih. Walnut cake, ada kuih macam kuih kaya ball tu. Ya. Dia jual tu lah. So masa tu aku tengok budak ni, perempuan Korea dia semua kurus lah. Dia kurus. So Mariam ni dia masa tu cabi, gemuk sikit kan. Oh ya ke? So dia bukan tipikal Korean jugalah. Dia bukan tipikal Korean. So aku tengok dia dengan, masa tu musim panas. Dia panas dengan kipas semua kan. Tengok jauh kan. Seksi kat Mina ni kan. Jahat dia kadang kan. Muda lagi. Cabi pun semua kan. Ini mesti budak kampung datang jauh-jauh nak cari duit kan. Nampak macam dia panah, dia macam tak suka kerja dia. Nampak macam budak kampung ni datang sini cari duit kan. Sama macam aku berdarat lah sikit lah. Sebab nampak dia tak kurus, nampak macam serabut sikit kan. Macam rupanya dia owner. Dia tokek dah tu. Aku yang berfikiran jahat pun. Tapi ingat ke budak lagi. Ingat ke staff ke apa orang kerja tak? Ada mak saudara dia. Yang mak saudara dia tu yang owner. Dia tu pekerja. Rupanya dia owner. Tapi cerita tu yang tahu owner tu selepas tu lah. Lepas tu nak tegur dia. Aku siapa nak cakap dengan dia. Dah lah dari Malaysia, Kelantan, hitam, gelap kan. Lu ingat sama dulu. Ingat dulu kan. Cikgu kata dah lah tak cukup tinggi. Gelap. Dia mana tinggi. So sampakah hari ni dia tinggi? So nak jadikan cerita, ambil gambar dia jauh. Ambil gambar hantar kat member. Bang tengok bang. Member tu dah berusia lah, panggil dia abang lah. Bang, lu tengok ni bang. Dia punya orang Malaysia agak. Ini tes abang ni kan. Mana kau jumpa dia ni? Dekat kedai ni kan. Kau bagi silap balik. Aduh. Apa? Serahkan pada saya adjust.
Nak jauh untuk dia, dah dapat kahwin. Oh, asalnya nak ngejar ke dia. Tapi kahwin tak ngejar sebenarnya. Kahwin tak ngejar dia pun. Kadang-kadang kahwin tak. Dia macam Kahwin tak flirt pun. menghampiri lah. Mendekati lah. Kau beli kuih dia tu sebentar. Panjang cerita ni, kahwin pendek lah. Kau beli kuih tu, kau rasa masa tu kau beli tu selepas ni beberapa bulan kau jumpa dia tu, kau tak tegur dia. Usha je lah sebelum tu. Usha. Kau masa tu musim salji, musim winter, kau kena beli sekali. Beli tu makan, kuih tu dia tak bagi tahu apa, meletup dalam mulut. Oh, pedas ke kau? Okey, panas. Panas. Bagi panas-panas kau makan. Emang pun confident sangat buat apalah. Kau tak pergi pasal dah kata. Betul dah. Arek minah ni bagi awak ke. Lepas tu kabar-kabar tak ada dah situ. Kedai tak ada. Pindah kau. Kau tahu dia gimana. Masa tu Cookie dia mau makan bengkrak dia. tak juga. Dia sebab dia pindah lah. Masa tu kami tahu dah dapat nama dia gimana. Sayang-sayang kami tu semua tu dah berpindah, dah keluar, dah habis study dah pergi luar negara lain, dah balik Malaysia. Zah duduk situ, pergi pindah tempat lain pula kan. Apa aku nak duduk sini aku selesa duduk sini. Lepas setahun datang balik, dia buka kedai dia. Stesen yang sama di luar entrance. Oh. Ini dekat bawah dulu. Semakin maju ni. Kedok. Okey lah, nak kata baju kan. Okey dah. So datang balik. Maksudnya datang ada kena tanda. Akhirnya datang balik. Kau masa tu nak tegur dia, kecil dengan dia ni. Tapi namanya nervous. Dengan comelnya kan. Kata tak layak kawan ni. Gue kena hambak tu sahaja. Ni reject gitu lah. Kami buat call lah. Kata buat call. Cik. Saya pun kecil. Dalam kami buat call tu, kami tak sedar kami tengah telefon orang father church. Daripada church. Oh iya, tersalah call. Kenapa nombor dia ada situ? Sebab dia di Korea ni, dia father ni ataupun orang daripada church, dia suka mari tolong kita kalau tak ada duit ke, kalau tak ada makanan ke, nak cari bilik susah untuk student-student, dia tolong. Dia tak suruh kita masuk agama dia suruh tolong. So dia bagi nombor dia suruh kita simpan lah kalau ada apa-apa. Kau sipel lah. Kau sipel lah. Lepas tu nak call lain, tercall dia. Dia kata nak apa? Kau nak kerja kosong ada? Ada kerja kosong. Dia nak mewujudkan conversation. Dia nak mewujudkan conversation tu. Gimari depan kedai dia. Dah lah. Tutup tak apa. Nanti kau semula. Tegurlah Maria masa tu. Masa tu lah mula bercakap dengan dia. Sembang. Dulu yang nampak dekat bawah kan. Sekarang dah pindah lama tak nampak tu. Dia datang balik sini kan. Dia pindah ke? No English. Aku bukan main cakap lama dengan dia. No English. Sorry, no English. Maaf. Dia tak faham. Alamak, aku lama cakap kan. Kenapa lah? Saya cakap ni. Before you cuba terangkan kan dalam bahasa Korea tak kan. Tak terang lagi Korea. Oh, dia faham. Oh, ya. Your hair. Dia kata, aku ingat muka kau lah, dia kata. Dia translate. Aku ingat muka kau kat bawah, kau pernah beli aku punya tu sekali kan, datang sekali. Dia ingat rambut pastor Izzah punya rambut panjang kan. So dia ingat, aku balik senyum lebar macam ni lah. Dia ingat muka aku bro. Ingat weh. Rupanya dia kelentong. Dia beritahu lepas nikah dia beritahu. Oh dia tu tak kenal apa benar. Dia tak ingat pun kan. Dia suruh kita mari beli macam ni. Marketing dia. Maksudnya masalahnya kami tak beli pun. Setiap kali kami balik daripada kelas atau kami buat kerja part time, kami kesini kedai dia, kami akan tolong dia tutup kedai, bersih-bersih. Kami nak berkawan dengan dia. Si bandar dia. Kelihatan trik dia banyak. Tapi kami ikhlas sebab tu kami tak ada kawan, tak ada sahabat tu dah lagi pindah tempat lain lah. Dia tempat lain di sini. Kau tak ada kawan, kau nak berkawan dengan dia. Dan kawan nak improve bahasa Korea. Macam ni kawan ke dia, Mariam. Namanya panggil dia Nare dulu. Masa nama Korea dia Nare. Oh Nare. Nare, I can offer you to teach you English class, but you gotta give me a Korean lesson class. Wow. Give him back lah. Aku ajar kau Korea, kau ajar aku English. Sebab tu hari-hari lah pergi jumpa, ajar bahasa Inggeris. Dia setujulah nak jadi kawan. Masa tu lah kita berkawan. Saling mengenali lah. Teacher, exchange student lah. Dia ajar kita Korea, kita ajar English kan. Mana dia? Dalam hati ni, bila aku nak ajak dia ni. Kan? Tapi kau diam, kau tak ajak kau apa. Kau diam. Tapi dia tahulah, dia sedar yang Riza ni nak aku ni. Lain macam Mamat ni. Tapi tak berani nak ajak. Berapa lama proses pembelajaran itu? Sekejap je. Kami jumpa dia umur 18.
Lepas tu sebulan lepas tu puasa. Oh, Lepas tu lah Ramadan. kau kena puasa. Dia kata kat dia, ini Islam ni berpuasa. Lepas tu lah dia tengok, kenapa you berpuasa? You kena happy. Lapar, you puasa je lah. You happy ke you lapar? Bukan, you tak faham lah konteks berpuasa macam mana. You kena cuba. I nak explain susah. So dia tengok orang, kita ada jumpa kawan-kawan Arab kan, jumpa happy. Walaupun puasa lapar ni, happy gelak-gelak sembang kan. Tapi dia kata, kalau I cakap, kalau you nak rasa nikmat berpuasa, macam mana kita rasa puasa tu, is more than hungry. It's more than what you think is hungry. Bukan pasal lapar saja. Itu pasal barakah, keberkatan, blessing yang kita dapat. Pahala dosa-dosa kita yang lampau dihapuskan. Itu dakwah tu. Kan? So dia macam kau ada dosa kau hapus. So kita nak cerita kat dia susah. Nak cerita lebih dia tu susah. Kata kau buat puasa. Kalau kau nak kau buat. So Rizal buat puasa tu, Rizal puasa. So selepas tu di sini cuba. Bila kita nampak kita solat, kita tak ajak dia solat. Bila nampak kita buat segala benda macam solat Jumaat ke apa ke kan, dia akan nampak kita tak ajak dia. Jom solat sekali. Pergi masjid. Masa tu yang sebelum kahwin lah. Sebelum kahwin lah. Okay. Sebelum kahwin lah. Masa tu dia agama apa? Dia tak ada agama. Dia tak ada Dia agama. berasal dari Kristian tapi dia tidak beragama lah. Dia tapi bukan etis. Tidak beragama, tidak mempercayai mana-mana Tuhan lah. Tetapi sebenarnya dia percaya ada satu Tuhan sahaja. Cuma dia tidak percaya kepada Kristian yang mungkin mengarut. Yang dia pergi ke syek dia rasa macam mengarut. So dia pilih untuk keluar dari agama tu. Bila dia jumpa Rizal, Rizal ni banyak bercerita tentang Islam, tetapi Islam yang tidak memaksa. Cuma kita nak bagi dia lembut dulu, macam mana bagi dia terima Islam tu bukan agama yang memang maksa. Sebab terlalu banyak dah persepsi negatif yang berkeliaran. Setengah orang dia tak suka cara saya beritahu. Tak boleh cakap yang tu. Islam ni agama yang betul, agama yang satu. Ia yang agama. Betul boleh nampak keindahan Islam pula. Rizal buat dia pergi masjid. Dia belum masuk Islam lagi. Pergi masjid dekat Itaewon. Dia nampak orang satu family daripada Kanada ni tak pakai tudung dengan seksi lah kan. Yang keluarga dia pun semua suami pakai seluar pendek. Sampai masjid semua solat. Semua solat. Kata dia orang Islam lah. Dia memang Islam lah kalau dia orang solat. Janji dia tutup aurat. Dia dah nampak sebenarnya Islam ni dia bukan agama beautiful, yang opresif lah. Ya, dia Islam ni beautiful. Kau boleh mempraktikkan dan selu-selu kau ubah diri kau. Dia tak pakai tu, dia berdosa, betul lah. Dia pun berdosa. Pakai seluar pendek tetapi dosa dia. Kenapa kita nak Islam? Biarlah dia dengan Tuhan. Sedangkan dalam Islam pun kita ada cerita-cerita yang mana dosa-dosa besar dia boleh dihapuskan dengan syafaat Nabi, dengan keampunan Tuhan. Kan? So dosa dengan manusia lain pula. You jangan fikir walaupun dia dah taubat, dia dah dihapuskan dosa dia. Tapi dia ada dosa dengan manusia, dia kena minta maaf dengan manusia. So you rasa itu tak adil bagi Islam. Islam senang lah. Dah buat dosa, minta ampun dengan Tuhan, taubat. Tak semestinya kau diampunkan kalau kau ada dosa dengan manusia. So bila dia faham konteks Islam ni macam mana, dia akan terima. Begitulah. Berapa lama Rizal ambil masa untuk melamar dia? Orang hebat ni sekejap adalah melamar dia ni selepas dia Mariam sendiri yang approach Rizal. Dia sendiri yang datang masa tu nak dia approach? Dia approach sebabkan dia semacam aku tahu Rizal ni suka kat aku tapi kenapa dia tak bagi tahu. So dia pun datang buat keputusan untuk Rizal, aku buat dulu. Aku buat sebab aku nampak kau seksa. Kau macam keseksa. Kan? Kau macam kau tahu kau sayang aku tapi kau tak nak bagi tahu. Kau takut bila Rizal cakap tu takut macam hilang dia. Aku hilang dia sebagai kawan. So Rizal buat masa tu kita kekal sebagai best friend je. Tapi dia tahu yang kita suka dia. So bila dia approach kita, masa tu lah green light. Masa tu lah tunjuk kasih sayang tu, bawa dia berjalan pergi. Kasih sayang tu banyak lah. Sampailah bila Rizal kata kita balik Malaysia. I bawa tunjuk tempat-tempat di Malaysia, kampung I. Masa tu Rizal lamar dia tu 2009. Lamar di Korea ke di Malaysia? Di Malaysia. Di majlis pertunangan orang. Orang tunang, Rizal melamar dia. Rizal melamar dia. Masa tu ada kacau lah member punya kahwin. Rizal datang rumah aku kahwin. Dia kahwin ke dia tunang? Rasa dia kahwin kot. Majlis kahwin lah. So masa tu Rizal kan bekas kawan, bekas reporter. So bila balik tu, masa tu Durian Kimchi dah ada.
Channel Dora Kimchi di Instagram dah ada. Dah ada. So reporter-reporter pun semua dah tahu. Rakan-rakan reporter ni semua dah tahu Rizal nak balik. Dia nak interview Mariam lah macam mana macam mana perempuan Korea adapt budaya Malaysia, macam mana dia tengok makanan Malaysia. Okay, aku lupa nak cerita. Sebenarnya bro, masa Mariam hilang kedai tu, yang dia tak ada. Dia ke mana? Dia pergi Kota Kinabalu. La ilaha illallah, dia ke Malaysia. Dia pergi Malaysia. Dia pergi Malaysia bercuti. Dia bercuti. Tak jumpa jodoh. Aku duduk Korea. Dia pergi KK. Memang duk tunggu ni. Ya, memang duk tunggu. Salah. Aduh, orang ajar dia pergi sana kan. So bila dia pergi sana, dia dah tahu dah sebenarnya budaya Malaysia macam mana makanan. Cuma dia pergi KK. So dia baru datang KL. Maksud tu bawa KKL lah. Bawa KKL, pergi ke Ipoh, pergi ke Kelantan. Tu kawan-kawan reporter tu kata, Izal, nak interview lah Mariam ni makan macam mana kehidupan. So bawa lah dia pakai baju kurung, pakai dengan yelah budaya Malaysia lah. And then beritahu member ni, Kak, saya nak propose dia hari ni tau. Dengan dah bawa cincin dah semua dah. Standby nak record saya nak ni kan, nak melamar dia. Kau majlis tunang kau kacau, hancur aku ambil majlis. Spoil betul majlis. Member okey dah. Okay. So bila Mariam datang, dia lah Korea, kulit dia mula putih melepak kan. So tetamu semua tu dah kat kampung. Memang menjadi perhatian ramai lah. Pelami tu ambil gambar dua je. Saya minta maaf Zizi kau. Masa tu kacau lah dia punya ni kan. So jadi perhatian, kita kacau dengan media cover lagi kan. Masa tu lah melamar dia. Dah melamar dia tu sebab dia dah masa tu dia dah convert ni. Oh, dia masuk Islam dah. Ya, masa tu dia masuk Islam dah. So panjang cerita ni. So masa sebelum masuk Islam tu dia senang sebab Mariam ni dia budak yang lompat kelas. Maknanya dia masuk Islam di Korea ke masuk Islam di Korea? Di Masjid Itaewon di Korea Seoul pada 17 Julai rasanya. Reza yang suruh dia ke macam mana? Tak. Dia kata dia sebab dia kata dia nak aku dah setuju untuk nak kahwin, nak kita nak bina rumah tangga, aku nak bagi kau visa pasangan kat sana lah. Tapi cakap ni jangan kahwin dengan I, jangan masuk Islam sebab nak kahwin dengan I. You study dulu agama Islam, you study dulu ketuhanan, tauhid dulu, you kena percaya bahawa Islam ni, Allah ni wujud. You kena ada rasa tu. Dia study lah, dia ambil masa, dia belajar buku, dia bawa pergi masjid, bawa dia jumpa imam kat sana, lepas tu bagi buku dia belajar tentang ketuhanan, tentang Nabi, Rasul apa semua. Imam tu sendiri yang test dia. Izzah pergi hantar dia masuk kelas, Izzah duduk dekat luar, imam akan tanya dia soalan. Adakah kau ready untuk masuk Islam? Jadi soalan-soalan tu dia tak kata tentang pasal nak masuk Islam. Tanya tentang macam mana kepercayaan kau dengan Tuhan, dengan Allah semua, supaya nak tengok kau yakin ke tak. Tapi jawapan Mariam tu memang bijak sebab dia betul-betul nak tahu. Dia tahu Tuhan tu satu, tapi dia tengah mencari. So bila jumpa Islam tu cantik just nice. Dia tengah mencari siapa yang akan datang bawa agama ni kepada dia. Dan siapa orang tu, dah agama apa. Dan Tuhan hantar Rizal untuk bawa agama Islam, tunjukkan dia inilah agama yang sebenar-benarnya, agama yang kau kena ikut kerana ia adalah agama yang satu yang betul. Tapi Rizal tak beritahu benda tu. Rizal tak beritahu, biar dia rasa dia belajar sendiri. So bila dia dah masuk Islam semua, masa tu Rizal perkenalkan dia pakai tudung walaupun tak sempurna, on off apa semua tu biasalah kan, untuk dia belajar proses ni. Kadang-kadang dia buka tudung, kadang-kadang dia tak pakai tudung kan. So lepas tu perjalanan dia tu memang sebelum ke kahwin tu agak mencabarlah sebab roller coaster jugalah, sebab dia, ups and down. Sebab dia Islam di Korea. Ingat saya cakap tadi Korea dia image ada Islam dia teruk. So dia nak bawa tudung, image tudung susah sangat. Sampai boleh membahayakan diri dia sebagai orang Korea. Bertahap tu Jadi macam mana dia boleh bertahan sebagai Islam, dia boleh ada istiqomah untuk bertudung dan tidak tinggalkan Islam. Rizal bersyukur sangat-sangat. Terima kasih sayang kerana terlalu setia. Bukan setia dengan abang, setia kerana terlalu setia, percaya dengan apa yang saya percaya, tak tinggalkan agama ni. Walau apa saja yang berlaku, you percaya kepada Allah. Saya cakap kat dia, apa yang terjadi antara kita, ingat, walaupun tak ada jodoh, andai kata satu hari nanti, kan, you kena ingat, Tuhan tu akan ada dengan you. Walaupun I tak ada dengan you. Okay, Allah tu akan ada dengan you. So dia pegang benda tu sampai sekarang. Dengan ada anak lagi dia akan sayang kan. So saya rasa macam
tanggungjawab saya dah lepas untuk bawa dia jumpa Tuhan yang sebenar dan jumpa agama yang sebenar ke landasan yang betul, dan selepas tu dia praktik lah apa yang saya turunkan. Apa? Berbalik pada melamar tadi. Oh cik. Jauh dulu. Okay, so bila dia dah masuk Islam semua, so bila nak melamar tu, apa dialog yang terkeluar daripada bibir seorang bernama Rizal? Oh, masa melamar tu dia agak macam radical sikit lah cik. Masa tu pak, kita budak muda kan, walaupun kita Islam, aku dah pergi melutut, silap lah sebenarnya. Itu bukan Islam cari Islam kan. Tapi ayat tu sebenarnya ayat Rizal ni, Rizal tak cakap apa-apa pun sebenarnya. Rizal hanya tunjukkan cincin kan. Aku lupa ayat apa. Lagi cepat lupa. Tapi sebenarnya yang bestnya, Mariam buat terkejut. Masa dalam flight balik, dia dah nampak cincin dalam beg. Oh ya ke? La ilaha illallah. Bro buat kerja tak clean lah. Tak clean. Atau memang ada. So dia bawa gitu. Dia nampak cincin dalam flight ke tu, pernah ke bilik hotel, lupa lah. So dia nampak kemas baju. Dia beritahu bila yang dia tak terkejut sebenarnya. Lepas tu lah. Lepas tu dia cakap dia tak terkejut sebenarnya. Dia buat terkejut. Lepas tu lah, lepas dah melamar tu kan, dia macam dah tahu dah sebenarnya kan, dia dah melamar kan. Tapi dia dah tunggu bila kan. Tapi dia tak sangka hari tu. Oh, yelah majlis pertunangan orang. So masa tu lah silapnya masa kita balik tu kan. Aku tak pernah melamar orang ke. Yang cincin dah letak mana lah. Letak lah dalam beg kan. Kau bawa beg, aku bawa beg. So bila dah terbuka tu kan, dia nak melamar aku ni, dia dah tahu dah. So bila kantor tu tak best lah. Cuma dia tak tahu masa kita nak lamar tu, masa kat situ lah. Ayat-ayat Rizal sebenarnya biasa je, tak ada romantik sangat pun, sebab yang romantik je sebelum tu. Sebelum tu kebanyakannya the journey tu. Sebenarnya Mariam jatuh cinta bukan sebabkan, ayat manis tu biasalah. Kelantan ni memang manis lah. Sebenarnya ayat-ayat romantik, keindahan dalam perhubungan Rizal dengan Mariam ni sebenarnya adalah berlandaskan Islam. Dia cerita tentang ketenangan dia yang dia dilalui, ketenangan yang dia rasa bila bersama dengan Rizal, kebebasan dia sebagai seorang perempuan bila bersama dengan Rizal. Tetapi bila ada masalah apa semua, Rizal ni jenis yang suka cerita macam mana cara menyelesaikan masalah ataupun cara kita nak elak masalah, dan letakkan Islam dulu di depan. So Izzah pernah cerita kat podcast dulu ni, ada podcast sebelum ni, kenapa orang tanya dia, Mariam, kenapa kau pilih Rizal? Kenapa apa specialnya Rizal ni? Apa dia? Dia jawab lah, Rizal ni bila cara dia selesaikan masalah saya, bila saya stres, saya depression, cara dia berfikir tu lain. Dia kata saya ni suka letakkan Islam di depan supaya kita akan nampak macam tak rasa bersalah pada diri sendiri. Contohlah kata kita tak dapat rezeki tu kan, tak dapat offer job, kita rasa macam kita ni tak guna apa semua kan. Tapi bukan rezeki kita. Saya bagi tahu itu bukan rezeki kita. Mungkin Allah nak bagi lebih baik. Mungkin kalau you dapat offer job ni, you tertinggal benda lain, you tinggal keluarga you tinggal benda-benda yang lebih penting. You kena pergi kerja luar negara, ataupun you kena buat benda yang lebih lain, ataupun Allah nak elakkan you cari benda-benda macam ni. So bila dia nampak hikmah sebenarnya, kita cerita hikmah. Dia belajar untuk melihat hikmah. Dia belajar untuk melihat sebenarnya apa yang tak jadi tu, macam Rizal plan tak jadi, dia plan tak jadi. So dia rasa macam, what's your plan? Kenapa tak jadi je? Dia kata tak salahkan kita. So kita daripada untuk menyalahkan diri kita, kita kena ingat ini adalah Quran Tuhan dah tulis. Sama lah aku tak ada dipersalahkan kalau plan tak jadi. Pandai dia. So Mariam nampak yang bila kita orang Islam kan, standard lah kita, bila kita tak jadi, Allah bukan rezeki bro, tak ada apalah, biar je lah kan. Daripada kita nak asyik salahkan diri sendiri, kita salahkan orang lain, tunjuk orang lain, tak akan selesai. Kita cakap okay, bukan rezeki kita, ataupun Allah nak elakkan kita dari segi jadi benda lebih teruk. Masya Allah. Okay, saya tengok dalam video-video Mariam, bahasa Melayu dia improve banyak bro. Walaupun sampai sekarang masih ada slang Korea dia. Tapi at least kalau saya tengok video dia, saya dah faham dah. Dulu saya confused. Kau cakap Melayu, kau cakap Korea. Padahal cakap Melayu masa tu. Dia seorang yang jenis fast learner ke, ataupun seorang yang main rendah je? Macam Rizal cakap tadi,
Mariam ni dia budak lompat kelas. Oh, dia genius. Dia genius. Dia orang yang pandai. So bila kita nak bercerita tentang Islam ke, tentang apa-apa sajalah, kita tak boleh nak terbantai dia. Tercakap je. Macam cakap, kenapa khinzir ni diharamkan? Sebab dia kotor. Tak boleh cakap macam tu. Susah dia nak terima. Dia makan khinzir dia lebih sihat dari kita. Dia tak sama macam kita cakap dengan sama Muslim. Ya, yang lain. Sebab kita dah faham. So dia pandai. So bila dia belajar bahasa Melayu, orang Korea ni dia tak suka bahasa Inggeris. Ya. Sebab dia tak suka bahasa lain lah. Dia tak suka. Dia hanya bahasa dia sahaja. So bila dia keluar dari negara dia pergi negara, contohnya dia pergi Philippines, dia akan belajar Philippines punya bahasa. Dia tak akan belajar bahasa Inggeris. Tetapi Philippines menggunakan bahasa Inggeris. Dia pergi Thailand, dia akan belajar bahasa Thailand. Itu priority dia. Sebab dia nampak, kenapa aku nak kena belajar bahasa Inggeris? Ini bukan negara Inggeris. Dan dia pergi ke Malaysia, datang Malaysia, dia pelik kenapa signboard exit tu lebih besar daripada keluar. Nampak? Kita tak nampak benda tu. Beza kan. So dia persoalkan, alamak aku malu sebagai orang Malaysia. Kan? Dia nampak perkataan bahasa Inggeris lebih besar, sedangkan majoriti kita orang Malaysia. Kenapa? Untuk orang siapa? Kau nak tunjuk siapa kat situ? Orang Cina? Mak Saleh? Mak Saleh majoriti ke? Dia minoriti, data pelantung je. Kan? Tiba bahasa dia lagi besar daripada bahasa. Di Kelantan Jawi nampak. Lain terus. So bila mana datang sini dia cakap aku tak nak belajar lain. Inggeris senang boleh belajar. Ya. Aku nak belajar bahasa Malaysia. So cari belajar senang je. Baca komen. Kecaman. Yang kecam dia baca. Aku cakap jangan baca. Tak boleh sekat dia. Dia tengah malam dia baca. Bang, bahlul ni apa contoh? Gedik ni apa? Dia tanya bro. Aduh. Dia tanya. Member nak terjemah ni satu hal. Semua salah tu. Gedik ni apa? Kadang-kadang malah layan. Gedik tu cantik. Senang bahasa. Tapi dia belajar dari komen. Rizal sendiri pun memang bercakap dengan Mariam Korea. Korea dan English, tak bercakap bahasa Melayu sebab kita tak biasa bercakap bahasa Melayu dengan dia. Saya bercakap bahasa Melayu dengan kawan-kawan, dengan keluarga kan. So bila dia nak belajar bahasa Melayu, kita rasa kekok bercakap Melayu dengan dia. Tak boleh. Sekarang baru Rizal nak cuba bahasa Melayu dengan dia. So Mariam belajar dengan komen dari media-media, artikel media yang tulis kan, semua tu kan dia baca, dia tak faham dia tanyalah. So ada yang bila dapat, masa tu kita dapat skrip lakonan saya dengan Mariam berlakon dalam satu drama TV. Dalam program TV lah. So dapat skrip bahasa Melayu. So macam tu lah dia belajar. Kita belajar, okay, saya tulis kat dia macam mana nak ajar, macam mana. Saya reporter. Takat benda-benda nak ajar perkataan ni senang. Barang kan. So ajar dia, okay, ni macam mana kau nak faham bahasa Melayu ni dia banyak menggunakan kadang-kadang perkataan dia ada dalam bahasa Inggeris. Contohnya lah, apa yang kita guna bahasa Inggeris sama dengan kita banyak kan. Contoh macam konten kandungan lah, tapi perkataan yang sama lah, perkataan professional. So benda-benda yang tu banyak ada dalam bahasa Melayu guna, bahasa Inggeris pun guna. Dalam penggunaan bahasa kita, surat khabar ke paper ke buku ke apa ke, kita guna yang tu. Contohnya baru-baru ni Mariam tanya keliru tu apa? Confused. Kenapa tak tahu ni? Orang Malaysia tak guna keliru. Kalau dia guna keliru untuk lagu je. Dia kena confuse juga. So dia keliru tu kita guna confuse. Oh sayangnya, ruginya kita ada bahasa kita. Nampak tak dia pandang dia tu. punya semangat. Semangat jati diri bahasa lebih tebal lah. Sebab saya lebih sayang pada bahasa saya. Sebabkan dia juga, bukanlah sebab dia mula-mula bagi call apa dah sayang lah. Dia datang bawa dia masuk Malaysia, lebih sayang bahasa. Sebab tu saya tekankan bahasa Melayu dengan Rina. Sekarang bahasa Inggeris dia lemah, memang lemah. Dia boleh bahasa Inggeris, dia boleh bercakap, tapi untuk bercakap fasih pun tak boleh. Dia jumpa dengan kanak-kanak yang international school. Dia lagi fasih Kelantan kot. Kelantan tu. Dia dengan Tok Omar dia kan. Tok Omar jangan lah. Dalam kereta dia. Suka kan. Alhamdulillah. Sebab bro, kita cakap macam mana kita latih, kita didik anak. Macam bawa je kan. Walaupun anak baru kecil lagi, saya rasa keseimbangan tu penting. Keseimbangan, bapak dia Melayu, Malaysia, mak dia Korea. So untuk dia kena tahu bahasa bapak dia, bahasa ibu dia, bapak dia, ayah dia, dan bahasa ibu dia. Bahasa Inggeris tidak ada dalam bahasa ibu kita orang. Saya tak tekankan bahasa Inggeris sebab kan dia tak ada dalam ni. Untuk bekerja, untuk bisnes, yes. Penting. Tetapi tak semestinya kau tak boleh hidup. Dan saya nak besarkan Rina di Korea nanti.
Bahasa Inggeris tak perlu. I see. Memang Tapi plan dia nak ke kena- Korea nanti Memang lah. plan kan Korea untuk bawa dia ke sekolah kat sana. Dan kita nak seimbangkan supaya kau dapat rasa budaya Melayu, budaya Malaysia, mak ayah kau Melayu campur apa semua tak kisahlah, dan budaya Korea seimbang. Dan maksudnya kau belajar along the way. Dalam perjalanan tu kau belajar. Dan kita boleh tekankan dia senang. I see. Sebab nanti bila budak-budak ni cepat, dia cepat tau. Macam banyak budak saya jumpa, bila umur 5-6 tahun, tanya dia nama apa. Oh sorry, dia tak boleh cakap Melayu, dia tak faham Melayu. Cik. Aku macam engkau ni. Cik besar. Kecil besar. Kita orang Kelantan kan. Allah. Lagi lah kan. Lagi. Hai, mu nak kesembah. Yeah. Tapi dia jadi pada kawan sendiri ni. Kawan sahabat sendiri. Tapi memang kawan kalau nak lagu tu kawan cakap ya, kau tak malu ke? Saya slow lah bro. Dia tak pandai nak cakap apa sebab kau nak ajar bahasa Inggeris, Jerman, Chinese, Mandarin. Kau ajar je lah, tak ada masalah. Kau jangan lupa Bahasa ibu kita. Yeah. Kenapa nak kena pentingkan bahasa luar? Sedangkan bahasa ibu okay. Mak ayah ke Melayu? Malaysia. Anak kita cakap bahasa Inggeris je. Apa logik kat situ? Macam tak. Aku dengan Mariam Korea dan Melayu. Kalau dia tak pandai bahasa Melayu sekalipun boleh dimaafkan. Boleh lah kata sebab bini Korea. Bini Korea dia cakap dua-dua Melayu. Dua-dua Melayu, anak tak kerti Melayu. Sorry duk cabai tergetok mengah. Sorry duk tripuk dah. Contoh nama pula bukan main. Bercerita nama lagi kan. Ini saya cakap di situ bila kita hilang ni bahasa, kita akan hilang jati diri. Bila kita hilang jati diri, kita akan hilang personality kita. Siapa diri kita. Macam mana Mariam bila datang ke Malaysia, dia melihat Islam di Malaysia? Ni nak ngelah ni. Dia terkejut ke? Dia kagum ke? Mula-mula lah sebab apa yang dia nampak Islam di Malaysia ni Islam yang terbuka. Dia nampak orang Islam kat sini dia tidak macam ni. Dia bukan di Middle East yang terlalu menekankan tentang undang-undang yang ketat tentang Islam. Kat sini dia bebas. So macam bestnya duduk sini kan. Dia macam enjoy makanan pun sedap. So orang Islam kat sini pun dia friendly. Dia bercakap dengan semua orang. Dia tegur orang. Macam Korea dia tengok pula orang Korea lagi lah. Orang Korea pula dia suka. Itu kelemahan Korea pula. Dia buat hal sendiri. Perempuan jatuh tangga tak ada siapa tolong bro. Kok mung ni depan aku ni. Perempuan jatuh tangga tak ada siapa tolong. Sebab apa? Bila tolong takut nanti terjadi sex harassment ataupun barang hilang dia tuduh curi. So kelebihan dia kadang-kadang boleh jadi kelemahan dia juga. Dia ada kelemahan dia. So itu bila dia kata orang Malaysia yang suka penolong. Kita nampak yang tolak motor tu kan, tolak motor. Ya, tolak belakang. Dia macam wah, orang Malaysia. Kau ni tak buat macam tu. Dia terkejut bila tengok kalau tayar bocor, ada orang tolong pasang semua. Benda-benda macam tu. Kalau Korea ikut mampu gila. Itulah yang nampak macam bila jadi apa-apa accident berhenti. Dia macam berkampung. Padahal sebagai jalan. Dari mana? Kerja tadi. Sembang pula orang nak sakit ni. So maksudnya walaupun kita ni ada kekurangan, sebenarnya itulah harmoni yang kita di Malaysia. Kekurangan ni juga boleh menjadi kelebihan kita. Menjadi kelebihan kita. So kelebihan dia menjadi kelemahan dia. So balance lah. Saya cakap Malaysia pun bagus. Sebab tu saya nak pesan Karina di Malaysia supaya dia kenal erti budaya di Malaysia, erti kehidupan di Malaysia, dan bila dia sampai di Korea dia akan belajar pula budaya ibu dia di sana. Dia balance. Lepas tu dia pilih lah dia nak besar kat mana, dia nak kerja kat mana. Allah. Okay Reza, soalan terakhir saya, 20 tahun daripada sekarang, di manakah Rizal ketika itu? Adakah restoran durian kimchi dekat IOI? K Garden. Adakah dia semakin berkembang ke Asia Tenggara ke, ataupun masa tu ada projek lain lah 20 tahun pada sekarang? 20 tahun tu dah boleh pergi dunia lah, bukan Asia Tenggara lah. Asia Tenggara tu dah slow sangat. Apa barang kan? Bila kita nak berimpian, kita jangan berimpian kecil. Dulu Rizal pernah beritahu kawan, Izzat, kau nak buat apa ni duduk kau? Aku nak kahwin dengan orang luar. Aku nak kahwin dengan orang luar, tak kisah Mak Saleh ke apa kan. Dia gelak ya. Kau tinggal saya kata kau ayam ni. Kau tinggal Azhar. Boyo. Kau set assignment dulu lah. So benda macam tu kita jangan pelekehkan. Kadang-kadang orang ni rezeki dia tak tahu kan. So bila
Rizal kahwin dengan Mariam. Rizal ingat balik ayat yang dia tanya tu, soalan dia tanya tu, Rizal ingat balik ayat dia kata, aku nak kahwin dengan. Kadang-kadang apa kita cakap tu akan jadi kenyataan. Tak dapat buat salah, kau dah cukup lah abang. So maksudnya sama impian selepas 20 tahun, 15 tahun ke 10 tahun, bahkan 5 tahun akan datang pun kita kena berimpian lebih tinggi. Supaya walaupun kita tak dapat yang tu, kita dapat yang rendah sikit. Dan rendah tu mungkin contoh kata lepas 5 tahun aku nak ada 1 juta. Why not kita letak 10 juta? Mungkin kita akan dapat, mungkin kurang daripada tu, tapi at least lebih daripada mungkin kita dapat 5 juta. Contoh. Kalau kita nak 1 juta, kita akan dapat 500,000 mungkin. So tak salah pun sebenarnya, tapi kita kena berimpian lebih tinggi. Izzah punya plan untuk 20 tahun tu tak adalah sampai 20 tahun kena fikir, tapi Izzah dah fikir Rina nak ke universiti mana, kan, anak ni yang ni nak ke mana. Sebab tu bila orang tanya, Zal, kau sampai situ sekali kau fikir nak bawa Rina ke universiti mana? Yelah, fikir tak ada masalah, bukan modal pun bro. Kau fikir je, kau plan je. Dare kan to dream kan. Sebab orang kadang-kadang fikir sekolah rendah kan. Aku dah fikir ke universiti mana, aku dah fikir dia nak jadi apa, aku nak jadikan dia apa, ataupun kita nak dedahkan dia ke dalam dunia apa. So lebih kurang situ je lah fikir. Belum fikir sampai 20 tahun akan datang. Tetapi itu dah lebih kurang konsep 20 tahun lah tu. Kan. Cuma dari kita letak anak tu ke depan. Anak masa depan dia orang. Kita 20 tahun akan datang kita akan tua bro. Kita nak apa lagi dalam dunia ni kan. Untuk dulu Rizal pernah fikir aku nak ada menara aku sendiri dalam media untuk menghasilkan karya-karya yang hebat kan. Contohlah kata kan menara ataupun bangunan sendiri ke kan. Dalam bangunan Rizal tu, Tower kan. Kimchi Tower ke. Dulu pernah ada berfikiran macam tu. Tapi bila dah masuk umur 30 rasa macam, walaupun muda, rasa macam Allah dah tarik slow-slow nikmat dia. Apa yang Allah tarik? Kesihatan kau dah makin berkurang kan. Kau kena bangun. Dulu kau tak exercise pun kau masih kurus. Sekarang kau tak exercise, kau dah gemuk. Allah dah tarik nikmat tu kan. Dah exercise pun belum tentu kurus. Betul. Allah dah tarik nikmat tu kan. Dan masa kau dulu masuk kau banyak, kau boleh enjoy. Sekarang masa kau limited kan. Jangan katakan 5 waktu. Pernah tak kau tanya diri kau, berapa satu hari tu ada tak 1 jam kau duduk kau spend kat masjid? Jangan katakan 5 waktu lah, 1 jam je. Kadang-kadang susah kan. Jadi dia kata kita punya masa dah tak banyak. 20 tahun akan datang tu mungkinan kau tak sampai kan. Jadi apa yang Rizal nampak adalah teruskan legasi ni. Ada anak, fikirkan masa depan dia orang. Fikirkan untuk dia orang. Untuk kita yang mana dah ada rezeki, kita bersyukur je. Ya betul, itu yang Rizal pegang. Bagi tahu mana benda sama. Kita bersyukur yang ada lebih, Allah akan bagi lagi. Kan? Tapi memang nak 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, akan ada satu my own tower yang ataupun my own organisation yang boleh bantu orang-orang yang susah ataupun nak. Sebenarnya Rizal punya impian ada, tengok tak nak bagi tahu kat sini. Sebab gambaran tu dah ada. Gambaran tu dah ada. Bukan 20 tahun pun, ini dalam 10 tahun akan datang. Cuma kita perlukan investor yang besar, kita perlukan pemain yang besar dalam ni. Kita nak bawa ni ke arah kebaikan. Maknanya bukan dari segi agama saja, dari segi ekonomi negara. Saya nak bawa, saya bagi pengenalan dia lah. Orang ramai suka Korea. Makanan Korea, lagu, segala benda lah kat Korea ni. Segala benda, kan? Bahasa, pakaian, semua benda. Berapa ramai yang mampu pergi? Tak ramai tak ramai nak mampu pergi sana. Berimpian saja. Kita nampak macam senang je Korea, apa susah pergi, murah je. Ada yang tak mampu pergi. Betul. Jangan kata pergi Korea, nak daripada Kelantan lagi KL pun tak mampu. So impian saya tu bawa Korea tu ke sini. Maknanya kita bawa the whole things. Kita bawa dia orang untuk mengenalkan. Maknanya kita boleh bawa budaya dia orang, benda-benda yang baik dia orang kan. Rumah dia orang, seni bina, segala benda yang baik dia orang, supaya dia orang boleh nampak, okay, aku dah habis belajar, aku nak sambung ke Korea, aku nak pergi ke sana, aku nak pergi sini, aku nak buat ke sini. So sebelum dia sempat ada, sebelum pergi ke sana dia orang dapat rasa. Contoh pengenalan makanan Korea. Dulu tak ada, sekarang dah banyak. Ya, betul. Makan makanan Korea ni orang nak pergi Korea. Nak pergi rasa yang betul-betul kat sana. Apa nak kita bawa rumah Korea. Kan, rumah seni bina dia, bukanlah kita nak memperkenalkan, nak hancurkan budaya Malaysia. Tak. Dalam masa sama, kita ada Chinatown. Betul tak? Ya, betul. We see the Chinese town. Kalau kita nak kata, kenapa kau nak bawa Korea? Kau tak nak kenal ke budaya Malaysia di luar? Bukan. Chinatown pun ada. Kita ada kuil Hindu kan. So
nak kata budaya kita tak apa, tak. Mm-mm. Kita nak kenalkan macam mana budaya Korea ni. Mm-mm. Sejarah dia kita letak tepi lah. Budaya yang baik, yang bagus ni. Ya. Dari segi education, nilai-nilai moral apa semua. Lepas tu bawa ke sana. Ya. Macam dalam hadis lah Nabi kata al-hikmah dallatul mu'min. Hikmah ni adalah sesuatu yang hilang di tangan orang mukmin, dan Nabi kata kalau jumpa ambil. Walaupun ia datang daripada tangan yang bukan Islam. Kalau benda tu hikmah, benda tu baik, ambil. Dah sebut masalah. hadis. Kan? Even ada hadis lain, Nabi suruh kita belajar, Nabi suruh sahabat belajar bahasa lain. Selain daripada dapat mengelak daripada tipu daya mereka, kita juga dapat menambah ilmu di kalangan umat Islam, insyaAllah. Betul. Yelah macam makanan lah. Orang suka makanan Korea. Ya. Sebab sedap. Sebenarnya makanan Korea sehat. Oh, dia sedap dan sihat. Betul secara lah. tak langsung, kita makan sayur, kita makan sayur. Kalau aku bedal BBQ hari-hari, memang tak sihat lah. Betul lah. Tapi kalau makanan Korea sepatutnya yang kita perkenalkan sehat, makanan sehat. Dan kita dah mengamalkan, mempraktikkan gaya hidup sehat. Dan itu yang disuruh oleh agama. Disuruh oleh agama. Nabi pun pernah cakap benda sama. Kan? Jadi benda yang baik kita bawa. Apa salahnya? Kan? Right. Itu yang impian saya lah nak bawa. Sebab kita ni memang bagi nasi lemak roti canai. Kan? Tanpa menafikan memang sedap dan bagus kan. Memang sedap kan. Benda sedap ni. Kena belajar untuk menyeimbangkan. Ya. InsyaAllah. Baik, Rizal, terima kasih banyak. Kita dah sejam lebih campur dengan yang tak rekod dekat setengah jam. Biasanya kalau demo buat macam ni, berapa lama demo ni buat post? Setakat ni paling lama Lisa Suryani sejak setengah. So ni nombor 2 paling lama ni. Kalau dia kongsi hebat tu. InsyaAllah. Rizal, terima kasih banyak. Sampaikan salam kepada Mariam dan juga Rina. Baby baru nama kepada? Rian. InsyaAllah. Semoga diberkati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.